Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi asrari shaumi wa syurutihil batinati. Ini suatu pasal pada menyatakan rahasia puasa dan menyatakan segala syaratnya yang batin. Rahasia tayalah ni. Ketahui olehmu hai orang yang menjalani jalan akhirat dan jalan kepada Allah Ta'ala, bahawa adalah bagi puasa itu 3 darajat. Puasanya nal heboh pangkat. Darajat yang pertama puasa orang yang awam, yakni puasa kebanyakan manusia. Puasa umum, iaitu menegahkan ia daripada makan dan minum dan jima, dan menahan daripada segala yang batalkan puasanya, seperti yang tersebut pada pasal yang dahulu itu. Puasa umum menahan diri daripada makan dan minum dan jima, dan daripada yang batalkan puasa, masukkan satu larangan ya. Yang puasa orang kebanyakan. Dan darajat yang kedua puasa orang yang khawas, iaitu puasa orang yang salihin. Yang kedua puasa orang talih. Dan orang yang muttaqin, iaitu menegah segala yang tersebut pada darajat yang pertama itu. Puasa orang talih kan. Bak darajat puasa yang derajat puasa yang pun berlaku je orangnya. Kau menaji bukan kamu puasa tingkat tinggi, pergi paju ngapa. Menahan diri daripada yang batalkan wajib, bahkan lebih lambannya. Dan menegahkan pula akan segala anggotanya daripada berbuat maksiat. Anggota kanyan hana tu babu maksiat, dan daripada berbuat yang sia-sia yang tiada memberi manfaat pada akhirat. Pegah-pegah apa-apa hana faedah tu, nyan bisa membatalkan puasa orangnya. Dan hasil kesempurnaan puasa mereka itu dengan 7 perkara. Orangnya yang berutah puasa kanyan benar 7 macamnya. Pertama, memejamkan kedua matanya. Yang pun tak pit mata, baik kalau nak sesuatu yang berkenyang konyarum, sesuatu yang hana faedah untuk akhirat. Dan menegahkan akan keduanya itu dapat melihat kepada tiap-tiap yang haram dan yang makruh, dan menegahkan keduanya itu daripada melihat kepada sesuatu yang mubah yang membimbangkan hatinya daripada zikir Allah. Getegah mata katnya alam daripada dipekan bak buat yang mubah. Yang buat yang mubahnya je kelalai katnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nadhru sahmun masmumun min sahami iblis, la'anahu Allah. Faman tarakahu khaufan minallahi atahu Allahu imanan yajidu halawatihi fi qalbihi." Artinya bermula melihat itu, iaitu satu panah yang dibubuh racun daripada beberapa panah iblis. Nadarnya oleh kalau mata fikirlah. Menyium tidak gedi kalau mata untungnya ra'a ke. Nadarnya bukan kebanyakan kalau dengan sehalu-halunya gitu. Bermula melihat itu, iaitu satu panah yang dibubuhi racun daripada beberapa panah iblis. Kalau ngemata oleh kalaunya terfikir, nyan tabuh panah yang kadibuh racun oleh iblis.
Sebagaimana tak menyo panas kai beracun nyan ujung-ujung mati ke dia. Hang boleh li tegedi mesti na panas ditilik acun buat ujungnya panas dah mati. Nyo panas iblis. Yang kai beracun. Maka barang siapa meninggalkan melihat itu karena takut akan Allah Taala, niscaya memberi akan dia oleh Allah akan iman yang dapat manis iman itu di dalam hatinya. Ya, jadi tiba orang kata mentong yang ketinggai kalon yang ketinggai nazar, ketinggai tilik partinya kerana ketakut ke Allah, nyan Allah Subhanahu Wa Taala akan gejuk pokoknya mameh iman dalam hati. Mana mameh iman tetap imannya hati. Yakni diberi oleh Allah akan dia tetap iman, nyambal mana mameh imannya. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yafturna as-saima al-kidba wal ghibata wan namimata wal yamina al-kadibata wan nadra bi syahwatin. Artinya 5 perkara yang batalkan puasa. Perkara batal puasa. Pertama berdusta tulis. Kedua mengupat akan orang. Ribahnya bukan belah-belah gop. Lalam yarau. Dan ketiga mengadu-ngadu akan orang. Mengupat juga ribah. Mengadu-ngadu. Tingkat keluar. Tingkat awang ni betul. Jadi tingkat awang betul ni atas-atas tu lah. Tidak nak tahu dan duduk tu kau bergagau. Kau bukan bulan ni betul, bulan ni betul. Kau tahu apa? Nyok pahala. Pahala. Ni kenyan. Kalau Rasulullah bukan le orang puasa tapi yang le cuma tenduk ranggah dah. Ni kenyan puasa orang awam. Hana ya. Buat sia-sia ni apa tingkah awak? Hana hanya betul-betul aja. Pahala hana je. Pahala hana. Mesti lagi tamanya game. Tapi belum kalau lagi apa game. Betul yang puasa. Lalu di pi dah ber. Menyo tingkat bukan salihin khawas guna. Nya betul-betul aja buatnya. Tingkat dari awak. Menyo tanya hana pahala. Berarti sama kita umpat ni. Pahala ni dah. Pahala, segi pahala. Dan keempat bersumpah dengan dusta. Tumpah mentulit. Bukan yang tanya tumpahnya hanya betul. Tapi dapat benar betul. Kelima melihat akan sesuatu dengan syahwatnya, yakni dengan ingin. Yang kelima takalan sesuatu dengan ingin. Kalau rinang mesti penggalak aku rinang. Walaupun rinang dah nyan batu bukan hana pahala bata. Adapun kalau sesuatu pada bukan kalanya pada kuih-kuih nanti tu. Bantaje nyan tam mengadap ke bata. Nyan nyo kurang khawat ke batu bata. Nyo ada nama hana culuk laba. Hana batu tema pahala hana. Yang dah je lernya bet tingkap awam tapi dah bata ya. Tahu tahakan tingkat kedua kali. Ni waktu ada tepung mandu lagi ada wujud ada. Yang kena ambil benar tapi Pahala kadang-kadang ni. kadang-kadang je.
Galaknya punya hitamnya mangat. Ka betul pada nyok kurangnya. Kurang kawal. Namanya geranya betul. Mana pala, Jadi kayaknya bukan be kaim dah belah kuih, bela be dah belah belah. Bela be dah belah. Atanya mau teki orang bukan bulan Ramadan. Aduh orang belah tok, belah apa je buang. Penting agak tak benda. Ini bau ni Ramadan miu lah, pi je ke dia belah bau. Dah siap ngom jauh tu dapat. Ana semangat kau tak. Semangat kau tak ke betul kata haun tau na. Aduh belah je nya nanti ala buka batai dia ia cu baju tak kata. Ni baju ni. Memang ka orang belah kuih ke hai belah mandu mana lah. Dia rezeki gatu oleh Allah. Ya, jadi takalun kepada makanan, ingin kepada makanan nyan ke orang khawah nyan ka batul pahala patai. Ka batul patai. Nyatanya batul pahala, hana pahala. Kedua, memelihara lidah daripada perkataan yang haram. Yang kedua apa? Darajat yang kedua puasa orang khawah iaitu mentang tamu orang tadiko hasil kesempurnaan puasa mereka itu dengan 7 perkara. Pertama, memejamkan mata tadiko. Ini kedua, memelihara lidah daripada perkataan yang haram. Biar tampi ke lidah tanya mumpat ke kau. Dan daripada perkataan yang sia-sia yang tiada memberi manfaat dalam akhirat. Dan memeliharakan pula akal lidah daripada berdusta. Biar tempim tulit. Dan daripada mengupat akan orang. Dan daripada mengadu-ngadu akan orang. Dan memeliharakan pula akan dia daripada segala perkataan yang keji-keji. Dan memeliharakan pula akan dia pada berbantah-bantah, baki-baki. Dan berkelahi dengan orang. Dan memeliharakan daripada memaki orang. Dan seyogyanya hendaklah orang yang puasa itu melazimkan diam. Orang puasanya bagi ke ia betul. Dan masyghul ia dengan membanyakkan zikir Allah. Allah. Dan banyakkan membaca Quran. Perlu baca Quran, tak baca Quran bitalah. Dalah baca Quran. Ni kan umum je. Hana teh pekan hana mentajid. Hana melatah yang hana talah baca Quran. Padahal hanya mungkar paling ayu. Baca Quran talah. Tinggal kitabnya dah nama pok ke orang nak kelam. Orang apabila lekatnya le talah baca Quran, nya hang boleh baca Quran. Nya kenyan cerita ni. Menyole talah hang boleh baca. Kau hang boleh baca, hang boleh baca. Berarti mubin hang boleh baca. Nanti nyolon hanya lembut. Baca atau Quran atau cuba Quran, nya hang boleh buat. Apabila bukan habuna menyole talah hanya hang boleh buat. Menyodit talah biu buat tapi bubi tu menyodit talah. Kan dalam masa belajar dibantu dengan Nya kanya beda aja bukan hotel belajar dengan hotel buat. Nya buat lu membub dalam Quran. Nya bukan taja tak mono bukan benar orang pono kan dah. surahnya surah Tadarus Rahmatan ataupun Qur'an. Qur'an rumah ni dah baca. Mana ada. Nya kanya untuk bukan ngabek risya dina mendawang lata benar orang tu yang pono. Kok adapun talim pegah-pegah. Habis pegah tak ulang. Menyam ti degedi itu talah haju yang bukan yang duk orang nyan decam tu. Ngongon tayang tu kampung decam.
Kat dia ada nama apa kan tak panjang ada panjang makharat. Ha? Kadar bukan atau je ne kadar je. Kita baca adai tebai, tebai, ta tebai. Ina hang cerita talah je baca panu panjang dah je dengar je. Nyanyi dia. Menyola talah hang apa ayat tu baca. Yang baru je ayat tu betul tu. Yang baru je ayat tu. Apa nak si amono kuan me tu kenal dah. Si kamaya ya, ngwa. Ni betul je bahasa tham aje. Ni mesti bukan anak me ya ber ki amono aje. Bahasa tham. Beb pakai mi mentau. Nama tu dah bekas tami ke bekas ji. Kah hang buat li. Kang buat li talah buat dung dicagap dulu. Ni paling buat ami je mana buat lah betul. Dengan tu kan dia ada bibi lono je ni mesti tak tikak talahnya budak hidung kuimu ni. Gatam. Ni nak cik bukan garam yang betul kalau tu betul buat lah. Namanya tak lah kau biasa. Bakau dua orang cik buat tak lah. Yang kaji ke mana ke kesalahan umum ya. Hamti umumnya benar nama dah melatih tetap hanya betul. Dia tak lah betul. Ni tidak tahu tak mesti kawannya. Ni awak limaunya tidak yang menyunai hipa. Mungkin cara aja benar pegah bantalah tu mentegur je. Pupah. Walaupun tapi tahu. Nya menyuaganya nyan kan dapat pada macam tu dia buat tapi lama no. Tapi walaupun ada pegah dan ulang lagi nya ni. Tapi balik ke pegah. Tadah baca ke pegah. Baca lah tadah lah. Mana pegah ni ulang lagi nya. Hanya kecuali orangnya pergi tambung je tapi ulang lah tak. Dia ulang kena ni tambung lah tak ukuran tak. Tawaknya mungkar ni dalam kitabnya babul mungkar. Kan yang boleh apa tadi dia kan kita ni dia mana. Nyam mono ami aja. Nya tempat-tempat aja ami yang mono tinan mendengar tabah mukim aja. Kebanci kaji ibu bacu-bacu mungkin tak tampilan ni mono nya je nya ndak tak teh dia nak. Maksudnya kaji dia dewa cuman dia tanah nak ulang dan dia kuih pegang bagi guru tak tanah dia tahu. Ada pegang ni ke kerja ni ya. Wiki itu. Jadi baca asyik ke mau baca asyik. Dia je ke mau. Baca. Ya, ada pegang ulang. Akhirnya nang kau membala jika nak je no. Kau katanya kau mentabah dunia je no, mentabah dunia Aceh. Kan kalau bengih mana bengih kau berah lah. Kan mempum bahan mempum benda bergah na bunyi roga bela cing na beta tebanya betul malala lah hai man tak tengok kengke beut tak tambah ni orang menyo orang nampai beraju je kalau ngene ku kakak tahu beut. Dah kau dah tahu buat tak lah ibu. Pengeras suara dia kau yang mandu tu, larangan kan? Je nanti tapi dengar tapi kata mana. Tak boleh ni dua, tak boleh ni dalam dah. Nak apa dulu tak? Anda tak tahu ni demo. Dari cara sih kita kata lah. Tak tahu. Mungkar dia faham kan ada cara mungkar. Itu tak ibu tapi tu tak ibu berapa nak?
Dia apa lagi tu dia kata dalam Melayu, ibu bagas-bagasnya ju. Bagi hati je amat labu juga. Mana ibu bagas ibu hana betul ibu. Ibu bagas lah ambil nama bagas ha. Mana apa habis? Desah. Yang kena bukan bet lebih berat mat cara tanya tu. Yang kaya hana betul berat bet melepas tu kan. Yang mono tu balik dia bukan mono baca bet tempi bukan kata lah hanya pelahir talah bago. Menang dah. Maka mungkin tak duduk tanya tinang dah terima haji dah apa-apa haji. Yang kaya ibu betul buat lah, memang betul buatnya ijak melepas. Benar. Ada dia ni hebat tak? Ada dia ni hebat. Kau ni kena baik ibu anda pada talah. Mio kau betul ibu, baik ibu melepas. Abang kau betul ibu bawa je ni. Benar. Nampaknya kon basa-basi si haram kau dia. Tanya bukan maksiat ke? Mungkar ke halangan kita. Buat yang wajib juga, hanya ada cara. Lagi lawan pun beda. Lawan pun lagi jatuh ada lain. Telawatnya bukan hanya tak bukan bagaimana kan punya telawat hanya apa nak salah ni Quran pun kalamullah tak baca Quran kau lagi ton nyan de syai tak baca Quran bukan kau lagi nazal nyan de syai telawat apa nak talah tapi yang afdal apa haji. Kan yang Quran ayat tuna ibang ni apa tajwid makro ataupun ibang ya kalau makro huruf nah yang depan ada P lagi apa lagi si banyak pernah yang ada ulam ni. Yang kena bukan tak bacanya kalau merah baca lagi inzalnya lagi betul. Mana je benar bukan benar tamono dan bukan ala kadap berjaga. Jenya bukan menurut je tu. Baik panjang ni betul kan. Panjang mau. Hanya makhraj bukan bepa. Mata dengung-dengungnya mesti hana tadi. Ina makhraj huruf ngan bukan ngan tasydid ngan dengung bukan dengung hana tak je si mak nah panjang banget huruf kadang nasi nanti lagi si ke sa ihdinas sirah tansa ini cik talah tu cik ana rupa baca tu ta balik urung dah dengar tu cik amono melatah nyan hanjir Best time. Lagi sakta anak-anak tu tak ni. Oh nak tahu buat daripada Risha tahu ke mau kun tiba Risha hanya buat. Mana begitu. Kita talah baik buat. Ni nak pakai ni. Hanya sih. Apa lagi pakai mi? Kata anak ni yang kali cucu je buat dia rabu yang je. Hai benar kan mi tanya si, hai tak je tak kaya je. Dia belum puasa ya. Yang belum.
Kisah je tu. benar wai Guna orang yang kemim tu. yang kemim tu loh. Kalau itu. Tapi yang dia apanya orang bertalah hidup. Dan kata Mujahid, khaslatani yufsidani al-ghibatu wal-kidbu. Artinya dua perkara membinasakan ia akan puasa. Pertama mengupat-ngupat akan orang, dan kedua berdusta. Nah, dua macamnya dia kebata puasa. Yang puntat ghibah. Ghibahnya mupat, yang kedua tulis. Ya, pasti puasa. Yang puasa orang tingkat kedua benar. Tanya hana pahala ke banyak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas shaumu junnatun. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfasu wala yajhalu. Wa inna mar'an qatalahu aw syatamahu falyuqallil falyaqul inni sha'iman inni sha'iman." Artinya hanya saja puasa itu perisai. Mana perisai bukan yang tak kita lam dengan tangki-tangki senjata go. Maka apabila ada seorang kamu puasa, maka jangan mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Menyo kata ada puasa, baik ada buat tia-tia. Dan jangan berbuat akan perbuatan orang yang jahil. Dan jika ada seorang hendak membunuh akan dia ataupun memaki akan dia, maka hendaklah ia berkata bahwasanya aku puasa, bahwasanya aku puasa. Dan jangan dilawan akan orang itu. Menyona tidak orang dithut-thut dia. Idhut hanya ipah bukan ipah-pah dia. Yang kelul bata. Ipah lam lul bata. Ipah lam lul bata. Hang apa bala. Punya bala batu. Hana pala batali? Tak peluang. Peluang tak. Di tiap si nyan dapat saya dah dekat je tu abang enam. Si kita kan mungkin le juga ka mana mirah ka. Nyan dapat mete tak iya ju kena ha. Nyan di dapat saya nyan bayar mah. Lagi mesti itemo mencuri rumah. Munyo hana tak je tak ada nyo, nyam bawa dia tak je hana syar dia. Hana syar. Ha? Gimana? Hana syar dia. Kenyan dapat saya, mawai. Nyo tu ni ada coba anda tak kena tak gop nyan dah syar. Poh penjuri hanya poh. Mati pohnya nyo kuih dalam perundang pohnya mati si. Nyo balik pembahasan yang ulama-ulama dah ba hotel Mekah ha. Dok mati go betul dengan pekan poh. Hai ji de cha dia tu. Ha contoh orang tu bukan itu dua-dua nanti ini agam. Jadi bukan yang tu menyopah juga. Maka banci tak dia tu ni tapoh dalam tempat hingga tu itu birah nyan peh bayar dia juga. Hanya benar lah kuih dalam yang pohnya tu hakim dia tak dia lagi malai. Dah mudahnya bukan maya ia bukan kau le tom gua tapoh. Lumbuk gua tapoh. Nyan sia. Anjir. Yang lam tu olehnya bukan laki denda lah maunya. Laki kami wabo. Tagum pemerintah hanya mami paju hapui ya. Hana mendapat pendapat bukan ulama mazhab yang juga tak dia dengan dengan harta haram pun. Kena ni tuan mentang hanya
Hanya teman-teman madhab pun yang bolehkannya kenyo dalam agama takdir kan. Takdirnya di bukan bagi sesuatu ganjaran. Ganjarannya menyumti bukan ngun harta juga. Matulam nyu ada hanya bahagian daya tu nyu tengkai tanti telai je nyam hajuk peng denda. Nyan berlaku bahagian daya pi dayanya daya terpadu na. Ini hanya le nya kalau nak putusan MPU kan juga. Nanti bandana tapo pergi Malay kampung nan laki kami apa berwong kampung berwong luar itu. Nyan harta haram. Cuma tu nanti kadang-kadang ni kami nanti pubuh ke bukan laki-laki bagau kayaknya. Pulang lebaran. Tak tiada kan orang malut. Dengku tiada lah. Ni ada bawa cek kan dengku kau tiada lah. Kau lagi wajah muda aku punya mula-mula buat mata di kami nyai je baju. Nya mi orang ah nya ji kan kena yang kena dia. Nyanyi. Orang agak. Je. Nó han chỉ là ta tọt gọi tới han gọi bữa ta là Ada denda 20 kami. Gua kami. Yang ti baju kami pun mama mi lah. Lu ni baru bohnya pembahasan ni bukan masalah gale hanya baju atau nyan nasi. Jangan nyan tak ada bahaya yang kena pujuk bab gubernur deh. Nyalah bahkan denda bapa menikah nya haram. Buat tunangan. Lanjut ni. Denda apabila gelak terlintu hampa tanya. Gelak baru ganda dua. Nyan haram. Hanya mentabah pendapat dalam madhab apa yang bolehkan. Orang yang lado orang tak berlaku ni tapi tu orang dah kau orang yang dupa-dupa. Lado mana lain alam. Akhirnya bandahir Abi Daud bukan bandahir yang Kemirawa. Kawin ni yang gemuk. Jadi me lahir peluh nyam. Tunangan tanda tipluh nyam me. Pak ita apa ji bandar sabu. Si bukan tokia kayu ni. Mendupa menan ke kau je. Meranda bukan bayi mah lain 20 itu. Hai bayi tu mah bandar lain lah. Tegedi badannya kadang-kadang bukan daya yang kota buat menan baik-baik. Dah hanjit si haram juga. Kecuali itu nanti kadang-kadang bukan yang kalah kamu me kadik kalahkan. Baik kalahkan dengan mata-mata tua mana nya cip tua betul ya. Kamu hanya mencuri, tajak tak betul tantar pulangnya kamu pulang mah tak tahu sendiri. Hang kamu mengikhlaskan kata yang kalah imbak. Walaupun keberlakuan dan Hanjit sih. Sebab ada ni kenyan walaupun adat-adat yang menyalahi syarak hanya. Sebab nasi bukan itu dia pendapat sih. Nyan adat yang kalau pergi lepas mohon nyamun. Ni pendapat bukan jamaah nah. Nah yang ahli sejarah tu doktor nah. Doktor dalam bahasa sejarah Aceh. Sejarah bukan dunia yang lain sejarah Aceh. Lun kau nyan masalah bukan adat-adatnya mempum kan. Sebab lun doktor sebahagian bidangnya. Kalau lun kita dalam adat Aceh hanya rohnya akhirnya. Nanti masalah kaliannya hanya roh dina masalah bukan tim nikah hanya gelak terlintu pekangah gelak ada baru bukan gedenda nya hanya kan. Kalau lupa itu hanya kan. Bahagiannya nanti kau untuk itinya
nyan peken nanti peken tuk malai dia lagi. Dan ketiga, seyogyanya bagi orang yang puasa itu memeliharakan telinganya daripada mendengarkan perkataan yang haram. Kalau nyumbek tak dengar pakai upat-upat. Dan perkataan yang makruh dan memeliharakan telinganya daripada mendengar perkataan yang sia-sia yang tiada memberi manfaat dalam akhirat. Kita nonton TV nya tamong kanan Cina. Nanti dia kadang-kadang tu bukan duduk pada TV nya menjim-menjim. Nyan menyebut awam tak, tapi nyo khawas. Si betul aja orang. Tapi nyo tanya awam, apa dah? Mana pala? Mana pun yang mana pala? Yang betul ni kau mana ni jauh. Main game kalau yang kau tahan pedah lah kamu. Betul-betulnya kau khawas. Main ludu apa ke yang muda-muda apa ke nak. Dah tangga. Ni jika judi ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'tabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Artinya bermula orang yang mengupat akan orang dan orang yang mendengar akan dia itu bersekutu, keduanya itu berdosa. Orang mupat gegap. Mupat gegap, orang dengar-dengar mentang katnya han bergahabar han juga dengar tak kem le tengok mupat. Nyan taban di segi desya. Dengar mentang tidang kada tipih baju. Taban Dan keempat, seyogyanya bagi orang yang puasa itu memelihara akan tangannya dan kakinya daripada segala yang diharamkan. Yang keempat, gepelara jauh dan kaki daripada yang haram dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia yang tiada memberi manfaat dalam akhirat. Aki bukan aki payah jaga, jauh payah jaga. Kelima, memeliharakan perut pada ketika waktu berbuka itu daripada memakan makanan yang haram. Waktu dah buka puasa, baik tempi dah buka puasa matahari. Atau memakan yang syubhat. Maka tiada faedah bagi puasa, iaitu meninggalkan daripada makan yang halal, kemudian maka berbuka makanan yang haram. Tertun daripada makanan halal, mana je hana buka puasa. Waktu dah buka kau dengan yang haram. Ini hanya pada puasa lain. Maka adalah misal orang yang puasa itu seperti misal orang yang berbuat mahligai, padahal ia merobohkan negeri. Nyan orang yang puasa lagi nyan patih tak orang pergi istana. Oleh pergi istana nyan kalah. Pergi dia kalah le kalau. Pakam na. Gua kalau. Pergi omong tu ni ale nyan tak me pale tipu hang dekat le kadang-kadang. Jadi nyamban mana dia bukan orang yang bukan yang puasa, yang kepobot buat yang melanggarnya. Misal orang yang puasa itu seperti misal orang yang berbuat mahligai padahal ia merobohkan negeri. Karena makanan yang halal itu memberi madarat ia dengan memakan banyak akan dia. Ini bah matalah waktu dah buka puasa baik le tak baju. Makanan halal tapi waktu le tak baju kaje kau. Tak minta rezeki bukan dah minta bukan iau tu. Tinggal bukan dapat baju to. Kuan je bingkau mute ni. Lagi muda muak muka bata ju. Ia pacuknya dua boh ju.
Yang kuih ni kakak apa? Kuih ni limau macam. Yang tak percaya dah bah. Hanya bu kuan apa pingan. Kan mai lem balik buka batal hanya padu no. Padu no napa go batal gelhan ke kato. Nyan lagi nyan arum di segi kau nyan pajuh le. Makanan hala. Tapi gara-gara le pajuh ka haram. Dan tiada memberi madarat ia dengan makan sedikitnya. Dan puasa itu mensedikitkan makan yang halal itu obat yang memberi manfaat bagi hati. Tak puasa dapat jumpa makanan bacut. Nyan je kubat. Je kubat berkena manfaat bagi hati dia. Uang puasa buka puasa dapat jumpa makanan la kadar bacut. Nyan je kubat. Tapi menyemtih diri puasa ke pajuh lekanya lagi nah ketun nyan je penyakit. Makna bacutnya baik tempe to. Kuan pajuhnya agi berguna ia tak bacut. Kuih kakak apa lah. Nyau titili bina meleka. Kuan le pajuhnya pergi laki je. Lagi lan. Hamdinya tanya tu mesti kuan dapat ju bukan dapat ju taje ia bacu dapat ju bum tim kuan. Nya kaje kuan tanya. Sebabnya tak Melayu lagi ulama-ulamanya ju kamah ni. Tinggal je pedit bu kali ikut dia dalam makan tadi. Warna-warna pedit. Ukuran dia baju bu ti ukuran bukan biata umbingan. Nya baju ju le umbingan tak ote bukan pedit warna le tak betul. Nah hero video ni tu. Nah hero pedit lah. Menyo panda berkembang buci le buh ju tabagamnya tu. Ajunya bukan baik yang malakinya. Dia bacu-bacu apa. Nah tidak orang yang mengenal agak-agak apa kenyan atau bacu-bacu. Lemonya kat 100 kilo bukan 150 kilo gak. Gak mendai ubi itu gak bunga juga apa tu. Mendai ubi ni. Gak anda pi kat 150 kilo gak. Tapi gak. Tapi punya gak ada air na belum naik hilang. Jadi kena buka bacu-bacu. Masalah saya pedit makanannya menacik bacu-bacu. Very good. Biar dia kan oi. Atau kongko aja dia kan oi ya. Degedi tajak si nanti degedinya entah bukan tak mite apa kamu warna tu dapat jumpa kita kak. Kak, angkat je. Nyo dah ada puas je. Ni nak tanya orang jek kan oi awal kata lah ngomong ngambu. Umum je nak. Dia puan. Hanya puan je tapi nyo ba ke modern tihung lang kata roju nya betul ya. Tayang go. Ini tanya na limau ti mana limau kak ya dia kakak lapor tapi hangnya kena. Nya betul ya. Abangnya nak sihat na tu. Nyo kanya nak kaya kata ro kapo kam dulu. Jadi hak go, pada pun tak bagi. Ya, ni mesti rangkut tu kaje. Sampai tempat tu lo. Nanti tahu tak hana apa. Yang nak mi mudah ratu mana orang cici ya, tu. Yang nak mi ada ya, tu. Nya wuk ke dia. Kaje benar tu. Halo nak cik lanjut tengok ni ngon hawang hana tangka menan cik. Kak lang katanya dulu.
Ingat hati bukan rumah. Ana je ana bata-bati ada yang tak kena tu minta cat tinggal ke kau ada punya hanya ucap ke juga lain ke je betul. Hanya hanya memang yang kau memang kau. Hanya kembe ana meri nanti orang dah yang mer. Hai nanti kau kana nami aja. Ni laki je anu. Cana meri. Tapi kau ni. Kajian nami kalau balik dia nami apa nak? Yan hodokah dan memakan yang binasakan agama. Dan puasa itu mensedikitkan makan yang halal itu obat yang memberi manfaat bagi hati. Dan membanyakkan akan dia itu membinasakan akan hati. Yang menyula dapat baju hataya hala, nyan jika hati tu bukan nak utar. Dan memakan yang haram membinasakan agama. Dia dapat baju haram, nyan jika Allah agama tu. Kibala Allah agama je kepui berorang ibadat tu. Ujung ni bukan menyuna orang yang bukan non Islam, kata kita ikut lawannya. Hanya gara-gara baju haram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atasha. Faqila huwa alladhi yaftaru 'ala al-harami wa qila huwa alladhi yamsiku 'an at-ta'amil halal wa yafturu 'ala luhumin nasi bil ghibah wa huwa haramun wa qila huwa alladhi la yafadu jawari'ahu 'anil asam. Artinya beberapa daripada orang yang puasa padahal tiada baginya daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga jiwa. Nah, orang-orang yang terbahagian orang yang puasa yang bawanya cuma tenduk dan tenggah tu. Pahala hana. Maka kata setengah ulama iaitu yang berbuat iaitu yang berbuka dengan memakan yang haram. Bukan bagian ulama orang yang puasa yang cuma tenduk dan tenggah, nyan orang yang legonyan orang yang berbuka puasa dengan atayal tu. Nya tuah tanya bukan buka puasa benar you buat gau cak. Kita gengkut nya tuah ino gapek boleh main buat gau. Hana laki-laki. Dia buat gau ju. Nyan orang nyan hana tah puasa. Yang nak tenduk danggah. Dan kata setengah ulama itu orang yang menahan daripada memakan yang halal dan berbuka dengan daging manusia dengan mengupat-ngupat akan orang. Ya, terbahagian ulama apakah orang yang hana pahala waktu kepuatan yang tenduk dan tenggah, iaitu orang yang legonyan getun daripada makan dan minum. Makanan yang hala getun, minuman yang hala getun. Hana apa je? Tetapi kebuka katnya dengan daging manusia, gemupat. Galak saya mupat. Ya, nyan orang hana mempunyai pahala patahnya. Dan mengupat itu haram. Dan kata setengah ulama iaitu orang yang tiada memeliharakan segala anggotanya daripada yang haram yang membawa kepada dosa. Najid makna bukan yang hana pahala kau yang patahnya bukan. Iaitu pendapat ulama yang kalian tahu orang yang hana jaga anggota daripada bubuk yang haram. Kalau mata bukan mata hana jaga, gulunyu hana jaga, jauh hana jaga, ki hana jaga. Nyan yana puatannya cuma dia orang dah tenduk tengah. Menajid
Engkut bukan kuan bukan tangkut tak menaju cula engkut lah iya nan kecil kada gun ju. Hanya gelih ketara. Tamang sih. Ini baru gara-gara yang haram. Ni haram. Mana pahala ni buat apa? Bala je. Ini ada fee juga tu, mau ada, mau ban. Nyan sih. Ada upah, cuma kalau nak ada rumah sih baik ke? Menciuman. Menciuman. Oh, memang waktu dalamnya ni. Ni tamang dalam riba sini nak pakai upat hati kena. Upah je nak. Walaupun hana tak pegang sampai kalau Bukan atau aja nama upat lahir ni upat lahir ni kan bukan kun cara lahir. Pegang-pegang bago. Ni cik upat hati bengih harga dah. Latih macam-macam ke dia korangnya. Gak hidup ber tidak ni. Ha? Hai mana pakai ndang pu jahatnya ada benci. Mau orang je roh ni pu jahat, beb benci ni. Kecuali orang dah bukan dah cuma cua dia. Nyan watenya dah bukan cuma cua nyan mungkar. Buat ni, Kong keji. Buat ji yang pancuri ya. Ada benci ni. Anda ada kedi yang mesti ada kedi pekan orang angka berpendapat pekan dia ulamanya. Ni ada kedi orang dang di Medina nah. Nyan je ketoknya ada cara. Tapi punya ada kedi mesti kala peluang nyan je le. Ada yang buat ataupun dan cemucu tu. Nyan je kepuk you tenan. Ni hana apa dah. Tapi menyokai duduk kedai Nabi Uhud dah ada apa hanya ni. Ni mepoh hati pupuk talahan. Artinya dia bukan tegah mungkar. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau ibu muncul banyak kau itu tapi ini pun Hanya ni. Maka dia punya dia Arab beli Arab punya kai peluang ni dia boleh. Ni tinan je dia punya gaya juga. Dia tahu je. Ini lagi dalam luar negeri dapat pak media pak api ni kadang kan ada yang benci ke orang yang hang ada tu ni. Ini kan ada tu ni hak temongkok ni. Nah, kira ke apa ataupun ke riba ni. Ni hồi ta mong. Ni su yêu dan mà để bộ dan. Bộ dan là cái gì? Cái gì? Menurut saya ba maha bukan menyum tidak di si pencuri ni. Si pencuri baik ilmu teng ngengu. Dan tu ni si pencuri nyan ci mahal dan mana. Ini orang biasa dah kerja macam ni. Ni hi je kena yang miteng ni. Kata dan juga nak apa. Yang ada saja na. Kabuk ban. Benci asli ni bro. Balik. Ni apa je? Tapi kalau waktu sampai sama aku dia ni. Tapi dia mati, tapi dia dalam. Punya apa? Kartu, dia pakai kartu mana? yang ini masuk kan. Tanya ini di awal. Nyan cip lah. Tapi ngan kapi ya. Belum betul. Ni cik bengai hanya pelecehan pada penghinaan. Kafe cik riu pang ni. Kau yang kada bengai kong cik riu pang.
makan hanya lapang lah Nya kau kafe kadang-kadang awak ni lah kafe. Nya ji sini. Menyukai pupuk yang kakai pupuk yang kakak menentang bekek Rasulullah. Ji si mutan. Nya kan pakai Rasulullah ni lagi kasut yang lagi tidak lagi yang. Jadi tu kan. Tidak lah. Lagi makanan kami tadi lagi. Kadang-kadang kalau untuk pasangan kumpul. Hanya jika dunia nak betul tu kan. Tu jadi fitnah apa kan ngara yang kagaknya. Dunia fitnah tu kan. Kan baca ni, pengen nanti kenyana nak kira lewat. Hanya bukan tanya bagaimana kena. Dafa mati aja na. Bahkan you hana betul di dunia tu. Hana betul. Pun medih menang kai penduduk jabatan tak leh handu tak kali begah. Dah begah apa-apa kita leh kalau. Keenam seianya bahawa jangan membanyakkan pada ketika berbuka itu dengan memakan yang halal. Sekira-kira memenuh perutnya. Waktu dah buka puasa, nyan bet tampi bukan to je bingkong ngute apa ke. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a ibnu Adam wi'a'a syarran min butnihi." Artinya tiada memenuh oleh anak Adam akan suatu tempat yang terlebih jahat daripada memenuh perutnya dengan memakan yang halal. Hana dipenuh tabah tempat oleh bukan yang hana dipenuh tabah tempat oleh anak Adam. Bukan yang ahli pepenuhnya je ke buat yang buruk. Tu lain daripada dipenuh pot dengan makanan yang halal. Pot peng lah nya bukan makanan halal dah pula, peng halal. Tapi gagal halal dah baju kaje kau. Jadi nyam perbuatan paling buruk. Karena maksud dengan puasa itu iaitu hendak mengurangkan makan supaya dhaif syahwat nafsunya. Hanya maksudnya puasa. Terkurang makan supaya nafsu geranyonya bukan baik tergali. Keinginan. Supaya dhaif syahwat nafsunya dan syahwat syaitannya. Maka jika dihimpunkannya makanan yang pagi-pagi dan makanan yang petang-petang itu dengan sekali makan pada ketika berbuka puasa itu, maka tiada faedah puasanya itu dan tiada manfaat puasanya itu pada ketika membanyakkan makan, melainkan dengan sedikit daripada makan yang halal. Menyo tak tahu ju makan bu bengah, bu lehu, bu teput. Waktu yang buka patah 3 duk ju. Buh pun nyo tak bengah. Buh kali kedua nyo tak lehu. Buh tak gelhe nyo tak bukan jatah tepung. Yang buh tak betul jatah tengah bengah. Jadi nyan hang apa i? Bet tak bukan tak tepat. Bukan balas dendam dia. Yang ambil. Yang menyuna menan berarti nya hanya demam dalam puasa orang khawas. Kata orang awam je dia. Ya, karena tiap-tiap daripada yang mengurangkan makanan itu, maka iaitu meringankan tobat daripada berbuat ibadat. Ya, menyuruh di apa je makanan, hanya makin pui tubuh untuk ibadat. Jadi menyamti degedi le apa je, hanya makin gahon tubuhnya ibadat. Dengar lagi dengar juga lan temayang dengar. Gak ke rukuknya dengar dah.
dan berbuat sembahyang tahajud pada malam hari dan merajinkan mengerjakan wiridnya dan zikirnya hingga terang hatinya kata. Yang gagal hana li Mekah mana. Ketujuh seyogyanya bahawa adalah hatinya kemudian daripada berbuka itu berulang-ulang antara khuf darajat. Berarti ada buka puasa, ya Allah Rabbi terima ya Allah puasa lun. Tayang tak lun ya Allah, hek tak lun ya Allah nya puasa hana terima. Nya harap. Yakni berulang-ulang antara takut akan Allah Ta'ala dan antara harap akan Allah Ta'ala. Karena tiada diketahui adakah diterima akan puasanya itu, maka iaitu daripada orang yang muqarrabin yang terima. Adapun ditolak akan puasa itu adanya, maka itu daripada orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Dan seyogyanya ia menghadirkan yang demikian itu pada ketika kemudian daripada tiap-tiap ibadat yang lain daripada puasa itu. Wallahu a'lam. Dia ada buka puasa. Dia ada buka puasa benar latih tu ya Allah Rabbi ni terima puasa lu. Miuhan terima puasa lu tayang tak lu ni Allah. Ni terima puasa lu. Nya benar kenyang tak harap. Dan kan bab puasa mentang bab ibadat lain mana sih? Dia dah wajib yang dia tu ada pun dia umrah ya Allah Rabbi yuh tak kan dia kan. Allah minta ridha ya Allah. Ni terima. Miuhan terima ogo tak lu ni Allah. Tayang tak lu. Jadi menan kan bukan mengadu melapor kepada Allah. Dan derajat yang ketiga puasa orang yang khawasul khawas. Nyan tingkat tinggi nyan tanya perken tai untong. Nyu tingkat kedua apa no? Nyan mungkin tahu tahan. Mungkin tahu tak tingkat kelihnya nyo. Pi ha. Iaitu puasa orang yang muqarrabin yang arifin, iaitu menahan hati daripada mencita-cita akan dunia. Ya. Geden hati untuk cita-cita dunia. Apa yang itah hati nyo mesti kena belah Honda tak apa. Hane belah. Tetah batik bukan tak umalaga rak Honda yang kenang tang tak apa. Nya ka betul buat tahu ni. Iaitu menahan hati daripada mencita-cita akan dunia dan daripada memfikir akan dia dan mengosongkan rahasia yang dalam hati daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Dalam artinya perdebik mendum yang bukan yang terima yang kau ingatkan Allah pindah mendum. Dan senantiasa hatinya itu syuhud kepada Allah Ta'ala. Dan batal puasanya itu dengan memfikir akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Tinggal bukan tinggal ke dulu tidak ni. Nyo oleh kaiban ke dulu bapa di oleh kan lek pabe padi. Nyan tinggal ke dulu nyan bukan memikirkan kepada bukan otan dunia lagi nyan. Nyan ka betul apa aku nyan. Dengan memikirkan barang yang lain pada Allah Ta'ala dan yang lain daripada negeri akhirat. Demikian lagi batal puasa itu dengan memikir akan pekerjaan dunia. Ratu bapa dunia kata nyutuah bukan bapa bukan kakak calek-caleknya kakak dukung lawannya. Aje ka bukan hali. Ni ka kenal dah. Melainkan jika ada dunia itu membawa kepada manfaat akhirat. Dan jadi bekal baginya dalam akhirat, maka iaitu tiada dinamakan dunia. Karena inilah kata ulama alil batin, man taharraqat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yafturu alaihi kuntu alaihi khati'atun. Artinya barang siapa bergerak cita-citanya dengan berbuat di dalam hatinya itu, barang siapa bergerak-gerak citanya dengan berbuat di dalam harinya itu karena membicarakan sesuatu
yang dimakannya dengan dia pada ketika berbukanya itu niscaya disurat atasnya akan dosa. Betul-betul yang tegak-tegak lah mati mati orang. Mati orang tegak-tegak latih ni mampu mangat buka puasa tu. Mampu bukan mangat buka puasa tu. Pada kita ni ngok estelet ni. Ya. Lalu mulu kata bulan puasanya nah. Ini susah tak ada bukan nak tagay puasa itu macam gimana? Lalu nanti lagi nak. Nyan. Ya kaje yang datang. Lalu dibuka lagi nah. Sebenarnya itu yang puasa kan saya nanti. Lalu mana itu puasa kata bukan nak tagay itu pakai baju sahaja. Nah, ini bagi. Mungkinnya bukan pakai luar kena mata ni. Kita. Kau nak buat ni. Nyu kata tamu lampau ta, orang yang kawah benar. Kata tamu lampau ta, waktu mateput bukan tetih hati nyu mangap buka patah ngumpulan. Mangap buka patah benar nyu benar ji, benar nyu, si nyu yang pa. Nyang kau tulis di cak pun. Itu betul mana? Balik patah kau betul kau nya. Ini dengan kawan-kawan ah. Okey, ada kawasan mana JNT betul tidak? Bukan bakal betul je tenan. Oh, orangnya. Kawasan lebih. Menyum di bukan orang je, bukan kagak makanan. Menyum han degak latih nyu ngumpu mangal buka patah tu. Balagi nyu tang muda lah bukan lawan ngumpulan. Muda itu. Tabu madu wujud. Tabu madu tabu tiara, tabu bakuyu. Apa tu patah kau ni? Karena yang demikian itu kurang percaya dengan anugerah Allah Ta'ala dan kemurahannya pada memberi rezeki akan dia, dan kurang yakin ia dengan rezekinya yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Ini yang kurang khawal. Dan darajat puasa yang ketiga ini yaitu martabat anbiya dan orang yang siddiqin, dekat Abu Bakar, dan orang yang muqarrabin yang arifin. Karena cita-cita hati mereka itu semata-mata berhadap kepada Allah Ta'ala, dan berpaling hati mereka itu daripada segala yang lain daripada Allah Ta'ala, dan telah masuk mereka itu dalam makna firman Allah Ta'ala, qulillahu summa darhum fi haudihim yal'abun. Artinya ucap olehmu akan Allah Ta'ala, kemudian maka tinggalkan olehmu akan manusia di dalam pekerjaan mereka itu, padahal bermain-main mereka itu. Wabillahi taufiq. Jadi derajat yang kelihnya derajat khawasul khawas, yang tingkat paling banyak. Yang puasa Nabi, puasa siddiq dan puasa muqarrabin arifin, ulama kelas-kelas tinggi. Tapi orangnya dia ingat Allah. Nya pada makanan jadi dalam botol ni. Dalam batas. Waktu botol. Betul. Nya syariat. Kawasan kan anak punya harus biarkan rezeki kedua ini kan. Harus ingat kepada Allah. Mak kawasan bukan yang batalkan puasa lagi yang pertama ni tambahkan Allah sampai ini menempel itu. Oh ya saya kan sudah di masalah yang pertama yang kadang yang dibuka saya untuk buat kepada Allah tak betul puasa. Kadang makanan dia betul. Jadi bukan atata yang nak khawasul khawasnya atau bang awam tetap ni. Nyai untuk pula awam. Nya khawasul khawas. Nya berlaku mendung. Berlaku. Ya tak khawas berlaku atau yang bukan bang awam berlaku. Makanya pertama halam, pertama bak lah. Sampai dia
Harus sebenarnya ke tingkat dunia. Ni kata buat puasa dah tahu. Ni insya-Allah orang mai ukur tanya tak bukan tapi tanya oleh orang ni leke tok beut. Buat orang malam. Tanya malam mai ukur malam mai ukur lah. Tuk ya. Tu dia. Tak berpekat tu. Baik. Dia berpekat. Ôi nó này đẹp đấy. มื่อเตอkadang-kadang berken atau malam nisfu nanti ni no. Nanti ni badai hanya terbeget ni tasbih ni. Ya hanya tu no je ke ni. Nyune yang tu je ento ndo. Kalau hanya tu no. Dino. Dia malam ukur lah, malam ukur lah. Nama umpaknya yang tu buat untuk bun. Kepada tu malam teninnya, hai hanya macam mana? Hanya rumah di kadang-kadang tanya bukan rumah orang betul-betul. Malam ni sepunya, murai tak baca hati lah kau tu. Bukan melatih je cik dia. Leh temai murid. Leh talim temai murid. Yang berdua temai tunah juga 2 rakaat. Temai tunah 2 rakaat. Ta baca ayat je kuliah dengan kulhu. Yang tunah ba'diyah murid. Ayat pun mai ayat kulhu. Yang rakaat kedua mai ayat ayat pun kuliah. Rakaat kedua kulhu. Yang balik temayanya dua baca yatin julhai gotok. Hanya ini. Tunat balik. Baca yatin julhai gotok. Tani waktu pun berpanjang umur karena ibadat. Waktu baca yatin pun. Waktu baca kali kedua bermudah hadaki halil. Dia kali berhusnul khatimah dan berjauh segala mara bahaya. Selamat iman. Ini amalan khusus malam nisfu Syaban. Tu yang lincah, tarawih. Bukan lincah tu. Menyubadah hadis. Nak terlanjut untuk main database. Ni hanya tu no, jak dia bijak dalam dah ni. Atau temayangnya ni bukan tu waktu malam 3 ribu. Mampu. Hana kuasa hana dapat buat 3 minggu 3. 3 bulan 3. Tahun 3 insya-Allah ni tahun 3 kan ada. Tu murid 3. Jadi benar 3. Ini setuju malam ni. Nanti ni. Lagi better lah. والله أعلم بالصواب صلى الله على سيدنا محمد